Sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Berdaraf Dunia kepada pensyarah kursus kami, Puan Krishna Kumari anak perempuan Jual dan kepada sesiapa yang menonton rakaman video persembahan ini. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu puan yang baik budi. Sekalung penghargaan kepada Puan Krishna kerana telah membimbing kami dalam menyiapkan kerja khusus ini. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan secara berkumpulan bagi kursus MPU 3322 Pendidikan Moral secara talian. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah tentang agama Buddha dan peranannya dalam membangunkan masyarakat yang berinsan moral serta perbezaan antara nilai hormat dan nilai toleransi. Sebelum memulakan persembahan kumpulan kami pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Xiao Tian Meng dari kelas A11. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Chun Yue Chi dari kelas A2, Chong Chia Chi dari kelas A11 dan Monica Makayi dari kelas A3. Berikut merupakan tajuk pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Pembentangan kami dimulakan dengan pengenalan tentang agama dan kepercayaan. Tajuk pertama ialah asal-usul agama Buddha. Tajuk 2 ialah ajaran agama Buddha. Tajuk 3, jalan mulia berunsur 8. Tajuk 4, Pancasila Buddha. Tajuk 5, nilai-nilai murni agama Buddha. Tajuk 6, peranan nilai agama Buddha dalam membangunkan masyarakat yang berinsan moral. Tajuk 7 ialah perbezaan nilai hormat dan nilai toleransi. Dan akhir sekali ialah kesimpulan tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Pembentangan kami pada hari ini dimulakan dengan pengenalan. Agama merujuk kepada aspek kepercayaan kepada Tuhan sama ada kepercayaan kepada satu atau banyak Tuhan. Ini bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkait. Manusia dilahirkan dengan naluri keperluan untuk beragama. Manusia juga memerlukan agama untuk mengawal tingkah laku dan mengatur kehidupan di dunia ini. Seterusnya, tajuk diteruskan dengan asal-usul agama Buddha. Agama Buddha antara agama yang terawal sampai ke alam Melayu. Kebanyakan masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha dan sebahagiannya beragama Kristian dan Hindu. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini berasaskan kitaran kehidupan iaitu sila, renungan, kesedaran, mencapai sambodhi, terlepas daripada pusingan kelahiran atau nirvana dan hukum karma. Seterusnya, pembentangan diteruskan dengan ajaran agama Buddha. Terdapat 4 kebenaran mulia dalam agama Buddha. Kebenaran yang pertama menyatakan bahawa hidup penuh dengan kesengsaraan. Dalam bahasa Pali, ini disebut sebagai dukkha. Kesengsaraan ini bukan sahaja merujuk kepada penderitaan fizikal seperti sakit, tua dan mati, tetapi juga penderitaan secara emosi seperti perasaan kecewa, gelisah dan kehilangan orang yang tersayang. Dalam kehidupan seharian, manusia tidak dapat lari daripada cabaran dan dugaan. Keseronokan yang kita alami juga bersifat sementara dan akan berakhir.
Oleh itu, penderitaan dianggap sebagai satu hakikat yang perlu diterima dalam kehidupan. Kebenaran yang kedua pula menjelaskan bahawa penderitaan atau kesengsaraan ini perlu ditamatkan. Dalam ajaran agama Buddha, penderitaan ini berpunca daripada keinginan atau nafsu yang tidak terkawal. Sebagai contoh, keinginan untuk memiliki kekayaan, kuasa, kecantikan dan pelbagai keseronokan duniawi. Sekiranya keinginan ini tidak dipenuhi, maka timbullah rasa tidak puas hati, kecewa dan menderita. Oleh itu, manusia perlu belajar untuk mengawal atau menghapuskan nafsu dan keinginan ini bagi mencapai ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kebenaran yang ketiga pula menerangkan tentang sebab kepada kesengsaraan. Seperti yang dinyatakan, penderitaan berpunca daripada tanha, iaitu keinginan dan ketamakan. Hal ini termasuk keinginan untuk kekal muda, untuk sentiasa disukai, untuk hidup tanpa masalah dan sebagainya. Semua ini menyebabkan manusia terus mengejar sesuatu yang tiada penghujungnya. Apabila kita terlalu bergantung kepada dunia luar untuk kebahagiaan, kita akan mudah kecewa apabila harapan tidak menjadi kenyataan. Oleh itu, mengenal pasti punca penderitaan ini penting agar kita dapat mengambil langkah untuk mengatasinya. Akhir sekali, iaitu kebenaran yang keempat, menunjukkan cara untuk menamatkan kesengsaraan tersebut. Dalam agama Buddha, cara ini dikenali sebagai jalan 8 lapis mulia atau The Noble Eightfold Path. Jalan ini merupakan satu panduan yang menyeluruh, meliputi aspek kepercayaan, pemikiran, pertuturan, perbuatan, cara hidup, usaha, perhatian dan penipuan. Melalui amalan ini, seseorang boleh mencapai pencerahan dan seterusnya bebas daripada penderitaan. Baiklah, seterusnya tajuk perbincangan kita diteruskan dengan Jalan Mulia berunsur 8. Jalan Mulia berunsur 8 atau dikenali sebagai Arya Ardatika Magga yang merupakan laluan amalan dalam ajaran Buddha yang membawa kepada pembebasan dari samsara menuju nirwana. Ia terdiri daripada 8 amalan utama, iaitu pandangan yang betul, tekad betul, ucapan yang betul, tingkah laku yang betul, penghidupan betul, usaha yang betul, kesedaran betul dan samadhi betul. Perjalanan ini bermula dengan memahami pandangan betul yang melibatkan pemahaman mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan realiti kehidupan sebagaimana adanya. Jalan Mulia berunsur 8 mempunyai pandangan terang menjadi instrumen pusat dalam agama Buddha. Ia juga merupakan ajaran utama agama Buddha yang membawa kepada kesucian arhat. Selain itu, ia dilambangkan dengan roda Dharma di mana 8 jejaringnya mewakili 8 elemen jalan. Azam yang kuat dan niat yang tulus menjadi asas kepada setiap tindakan yang benar dan ucapan yang sopan. Dengan pandangan yang jelas dan kesedaran tinggi, seseorang dapat berusaha dengan tekun untuk mencapai matlamat hidup. Rezeki yang diperoleh haruslah digunakan dengan bijaksana dan melalui samadhi yang mendalam, ketenangan batin dapat dicapai. Pembentangan diteruskan dengan Pancasila Buddha. Pancasila Buddha adalah ajaran dasar agama Buddha yang mengajarkan untuk mengikuti kelima sila sebagai moral dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pertama ialah aku bertekad melatih diri untuk menghindari
pembunuhan makhluk hidup. Pancasila kedua ialah aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Pancasila ketiga ialah aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Baik, Pancasila yang keempat menyatakan aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Frasa ini bermaksud seseorang itu perlu sentiasa bercakap benar dan mengelakkan diri daripada berbohong, mengumpat atau menyebarkan fitnah. Dalam kehidupan seharian, pertuturan yang baik akan mewujudkan keharmonian dan mengelakkan salah faham. Oleh itu, penganut Buddha diajar untuk menjaga lidah dan menggunakan kata-kata yang membina dan bermanfaat. Pancasila yang terakhir adalah Pancasila kelima, iaitu aku bertekad melatih diri untuk menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesedaran. Ayat ini merujuk kepada larangan mengambil alkohol, dada atau sebarang bahan yang boleh mengganggu kewarasan fikiran. Bahan-bahan ini bukan saja memudaratkan kesihatan, malah boleh menyebabkan seseorang bertindak di luar kawalan dan melakukan perkara yang tidak baik. Oleh itu, menjaga kesedaran dan kewarasan akal adalah penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmoni. Terdapat 4 tujuan Pancasila Buddha. Yang pertama adalah Silena Sugatim. Pancasila ini bermaksud seseorang akan mencapai kehidupan yang baik dan bahagia melalui amalan moral yang terpuji. Pancasila yang kedua adalah Silena Boga Sampada. Pancasila ini bermaksud menjaga akhlak dan hidup berdisiplin akan membawa kepada rezeki yang baik dan kehidupan yang lebih makmur. Pancasila yang seterusnya adalah Silena Nibuti. Pancasila ini pula bermaksud dengan mengamalkan moral yang baik, seseorang akan dapat menuju ke arah pembebasan rohani atau mencapai ketenangan yang abadi. Dan akhir sekali, tujuan Pancasila Tasma Silam Vizodaye. Pancasila ini pula bermaksud oleh itu, seseorang hendaklah memperbaiki dan membersihkan akhlaknya agar hidup lebih terarah dan suci. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Nilai-nilai murni dalam agama Buddha. Terdapat 4 kebenaran mulia yang meliputi penderitaan, asal-usul penderitaan, berhenti dari penderitaan, dan jalur untuk berhenti dari penderitaan. 8 jalur yang benar adalah pandangan yang benar, niat yang benar, bahasa yang benar, perilaku yang benar, mata pencarian yang benar, usaha yang benar, pemusatan pemikiran yang benar, dan kesimpulan yang benar. Agama Buddha juga ada menyarankan umatnya untuk mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Nilai-nilai murni ini terdapat dalam agama Buddha ialah nilai taat dan nilai menghormati ibu bapa. Terdapat 4 kewajipan anak-anak terhadap ibu bapa. Pertama sekali, anak perlu menjaga harta yang diwarisi oleh ibu bapa. Kedua, anak perlu menyembah nenek moyang. Ketiga, anak perlu membanggakan kedua-dua ibu bapa. Dan yang keempat, anak harus menjaga urusan kehidupan ibu bapa. Seterusnya, nilai kesyukuran. Nilai ini ialah satu nilai moral yang harus dipegang teguh
oleh semua penganut agama Buddha. Kesyukuran seseorang manusia tidak berasas kekayaan tetapi adalah berasas kepada kekuatan moral seseorang itu. Kita haruslah menghargai sumbangan masyarakat yang berbakti pada kita. Kemudian, nilai bersedekah. Nilai ini ialah satu nilai moral yang dapat merapatkan hubungan kita antara orang lain. Bersedekah bukan dihadkan kepada material sahaja, malah bersedekah juga boleh dilakukan melalui tenaga, ilmu pengetahuan dan perkataan. Seterusnya, nilai kejujuran. Nilai ini merupakan satu nilai moral yang disanjung dan terdapat dalam agama Buddha. Perkataan yang diucapkan oleh seseorang itu akan dipercayai oleh orang ramai. Kemudian, nilai ketawaan. Pancasila dan Jalan 8 Lapisan Mulia harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, nilai memikir kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Konflik dan perselisihan faham antara kita dengan orang lain tidak akan berlaku. Tindakan memikir kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri adalah tindakan yang murni. Kemudian, nilai menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain. Kita perlu mengeratkan hubungan rapat kita antara ibu bapa, adik-beradik, saudara mara dan sahabat handai kita terlebih dahulu. Kita juga perlu mengamalkan amalan saling membantu antara satu sama lain dan saling berkongsi duka cita dan sukacita. Baik, seterusnya pembentangan akan diteruskan dengan peranan nilai agama Buddha dalam membangunkan masyarakat yang berinsan moral. Jalan mulia berunsur 8 dalam ajaran agama Buddha dipercayai memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan moral dan etika dalam kalangan penganutnya. Setiap jalur yang digariskan seperti petuturan yang benar, tindakan yang betul dan usaha yang berterusan membimbing individu atau penganut agama Buddha ini untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertanggungjawab. Selain itu, amalan ini juga menggalakkan seseorang untuk hidup dengan penuh kesedaran dan menunjukkan empati terhadap orang lain serta menyemai sifat belas kasihan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Jalan mulia berunsur 8 menekankan kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermaruah berdasarkan etika kehidupan yang sempurna. Jalan mulia berunsur 8 menekankan kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermaruah berdasarkan etika kehidupan yang sempurna yang dapat dicapai melalui amalan seharian yang berlandaskan nilai moral. Dalam konteks ini, Pancasila atau 5 sila dalam ajaran agama Buddha berfungsi sebagai panduan asas moral yang perlu dipraktikkan oleh individu untuk memupuk keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan seharian. Dengan adanya mengamalkan prinsip-prinsip ini, seseorang itu diharapkan dapat melakukan perbuatan yang benar dan wajib serta menghindari diri daripada perbuatan yang buruk demi menjaga dan menjamin maruah diri dan keluarga. Dalam ajaran Jalan 8 Lapis dan Perintah 10, terdapat beberapa perkara yang perlu ditekankan iaitu konsep keadilan. Nilai keadilan ini adalah sangat penting dalam semua aspek bagi membina sesebuah masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera. Dalam ajaran agama Buddha berkaitan dengan perintah yang keempat
iaitu supaya tidak boleh menipu dan berbohong sesama manusia. Jalan Mulia berunsur 8 juga mendidik masyarakat mempunyai belas hala. Ia menanjurkan pengawalnya mengamalkan kebaikan dan mementingkan keamanan. Selain itu, ia juga menekankan masyarakatnya sentiasa baik hati untuk membantu orang yang mengalami kesusahan dan melarang masyarakat untuk melakukan pembunuhan. Jalan Mulia berunsur 8 menekankan prinsip karma dalam kehidupan manusia. Prinsip karma membawa erti sesuatu perbuatan yang dibuat akan mendapat balasan kemudian. Prinsip juga karma mendidik manusia untuk membuat perkara yang baik untuk mendapat balasan yang baik. Kemudian, pembentangan diteruskan dengan perbezaan nilai hormat dan toleransi. Hormat bermaksud memberikan penghargaan dan pengiktirafan terhadap hak dan kedudukan individu lain dalam masyarakat. Nilai ini adalah asas dalam membentuk hubungan yang harmoni dan memperkukuhkan perpaduan. Agama Islam mengajar umatnya untuk menghormati ibu bapa, guru, jiran, pemimpin dan semua manusia tanpa mengira bangsa atau agama. Surah Al-Isra 17:23 menyebut perintah untuk menghormati ibu bapa yang merupakan kewajipan utama seorang Muslim. Rasulullah SAW bersahabat, bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Dalam konteks masyarakat, agama Islam menggalakkan umatnya untuk bersikap sopan dalam percakapan dan perbualan serta mengelakkan penghinaan terhadap individu lain. Manakala bagi agama Kristian mengajar bahawa setiap manusia dicipta oleh Tuhan dan perlu dihormati sebagai ciptaannya. Injil menyebut, hormatilah ayah dan ibumu. Ini menunjukkan kepentingan menghormati keluarga sebagai asas dalam kehidupan. Kristian juga menekankan kepentingan menghormati pemimpin dan masyarakat bagi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Dalam agama Hindu, konsep Namaste adalah satu bentuk penghormatan yang diberikan kepada semua makhluk hidup. Prinsip Vasudhaiva Kutumbakam, seluruh dunia adalah satu keluarga, menekankan kepentingan menghormati semua orang tanpa mengira latar belakang mereka. Menghormati ibu bapa, guru dan orang tua adalah satu amalan yang dituntut dalam ajaran Hindu. Kitab suci Bhagavad Gita mengajarkan bahawa penghormatan kepada sesama manusia merupakan sebahagian daripada tanggungjawab moral seseorang individu. Akhirnya, ajaran Buddha menekankan penghormatan kepada ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua sebagai asas kepada kehidupan yang baik. Dalam Sigalovada Sutta, Buddha mengajar kepentingan menghormati semua makhluk sebagai sebahagian daripada prinsip moral. Menghormati orang lain membawa kepada keharmonian dalam masyarakat dan mengelakkan konflik serta perbalahan. Toleransi pula bermaksud kesanggupan menerima perbezaan dan hidup bersama dalam suasana harmoni. Nilai ini amat penting dalam masyarakat pelbagai budaya dan agama seperti di negara Malaysia. Agama Islam menekankan umatnya bersikap adil dan menghormati agama lain. Agama ini menyebut
Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Ini menunjukkan prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Sebagai contoh, Nabi Rasulullah membuktikan nilai toleransi dalam agama Islam semasa pemerintahan di Madinah untuk membentuk Piagam Madinah. Agama Kristian pula menekankan kasih sayang kepada sesama manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Penganut Kristian diajar untuk bertolak ansur dan menghormati kepercayaan penganut orang lain. Manakala agama Hindu mempercayai kepelbagaian jalan menuju Tuhan, yang membawa kepada pemahaman bahawa terdapat pelbagai cara untuk mencapai kebenaran. Prinsip ini menggalakkan penganutnya untuk menerima perbezaan agama dan kepercayaan tanpa menimbulkan konflik. Dan akhir sekali, Buddha mengajar kesederhanaan dan menghormati kepercayaan orang lain. Dalam Kalama Sutta, Buddha menasihati agar tidak menolak kepercayaan lain tanpa memahami asasnya. Baiklah, pembentangan kami pada hari ini telah sampai ke kesimpulan. Secara kesimpulannya, agama Buddha menekankan pentingnya mendidik masyarakat untuk berperilaku baik dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai moral yang diajar dalam agama ini merupakan hasil pemikiran yang membedahkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ia berfungsi sebagai panduan hidup bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Ajaran Buddha mengajarkan pelbagai hal baik yang bertujuan untuk mengembangkan sifat dan perilaku yang positif dalam diri seseorang. Pendidikan agama Buddha bertujuan untuk membentuk peserta pendidik untuk menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia serta meningkatkan potensi spiritual yang sesuai dengan ajaran agama Buddha. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung berbicara. Baiklah, itu sahaja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Segala salah dan silap mohon dimaafi. Sekian, terima kasih.